Hari ni nak bawa Fok kita mai makan nasi sik sup sate dengan harga 490 ekor dan tulen rusuk kerengkeng dengan harga 390 ekor di kedai Selamat Coffee Restaurant. Saya duduk di Bukit Bakong, daerah Jingok, wilayah Naratiwak bedah. Suasana depan kedai dia bedah, ada meja banyak putih, lepas tu ada menu-menu wakco lalu dah kita nampak. Depan ni ada tempat cok kereta, boleh banyak buah lah bedah. Ha ni. Luas suasana bedah. Hari kali ni kita nak naik makan atas pula dah. Sebab sini ni dah kita duduk tengok dalam TikTok dah. Makan ni dia apabila tekat atas ni dia kara naik dengan inyeng dia beh. Suasana atas ada meja banyak tegak lah. Baru kita naik sampai hari atas ni dah. Nampak lu dah view kat bawah ni pada bola ke apa. Cukup lekat dah kereta duduk lalu pergi mari atas ni beh. Hak highlight je beh dah. Apabila pergi sang makan ni lepas tu duduk tekat dua. Oh, tan semai lah kedai dia ni. Tak mai dah bunga. Awak naik kot tangan musim ni beh. Ni dah tu. Tak mai dah. Pakai karang agon ni lalu dah. Tu, naik dah makan ni yo. Oh. Oi. Hei. Oh, karang naik gini lalu Oh, adik. Oh, jadi panak dengan tak nak letih mung naik kot tangguh. Oh, adik tan semai weh. Saya nak nang lupa nak mai makan, malah nunggu lama sang luang nah. Mari siapa pun tunggu tak lama bagi makan mari lalu dah. Nak ya atau boleh puasa pun kita mari makan. Dah sini ni susuk sate seekor lah dik dah. Hak ni nasi sik dah dengan harga 490 ekor. Ya wi nasi sebekah gini nih. Ini kena dah. Nih, 2 3 orang makan boleh ni. Lepas tu hari ni banyak ketemu dalam so 2 3 4 5 ni. Telur, lepas tu hak specialnya ni beh. Duk sini ni. Orang panggil sup serati. Sup serati kau sup itik lah panggil kau mahabel. Dah. Pas sup ni dah kalau kita tak say sup serati dia boleh pilih tom yam, kensom. Ada tak kita suka lah kita nak make ano be. Lu. Tengok be. Hak ni set boleh makan 4 hingga 5 orang dah. 6 orang boleh makan tu kalau kita tengok ke nasi ni mari kita tera bersama be dah. Kata sup dia ni nak waslam. Oh, hadak bayar kat dek atas ni. Bunyi suara motor pergi mari lepas tu wangi. Dia mari nago dah kena marilah di sini ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kemkon dek. Ubik dah. Oh, lemuk serati yo dek. Lemuk enam dah. Keluarga mari nak jimat-jimat modal dah. Masa sui parut belanja kita bolehlah mai makan nasi sik sini. Ya ya. Sup benang telur dadah kali kemasan tak dah beh. Mu cocok sama belajar video kak. Ngasuk tu ngapang nah bluk-bluk. Ini nasi sik dengan harga 490 ekor. Hari ni kita ada menu baru pula bedah di kedai ni. Tulen rusuk kerengkeng beh. Salah satu berat dia duduk di 8 bunga dekat-dekat dengan sekilo ni kalau kita tengok ni dah. Minat tulen rusuk lemu ni beh. Suap-suap tak aje makan kot ni saya ni. Tulen rusuk kerengkeng beh ni biasa duk makan haye. Haye kerengkeng beg tu lah. Tele dah. Rasa satu beh. Dengan harga 390 dah. Buat siapa suka makan tulen rusuk, buah dah makan apa sup Ni salah satu pilihan buat kita ni. Lemuk dek. Buat tajam ke dak kerengkeng. Kerengkeng haye, kerengkeng tele. Hak ni kerengkeng tulen rusuk. Tulen rusuk lembu, sedap beh. Kakak yang memang kemkon. Lepas tu kita boleh rasa lah lemuk-lemuk daging beh. Kita nampak atas meja ni dengan harga 898 kok. Dah tengok ni boleh sup. Lepas tu boleh kerengkeng tulen rusuk.
Boleh kena, boleh haya goreng, boleh telur, boleh sayur-sayur be. Oh, ni air kita sang be. Cayin dengan latte naik gear tu. Oh, jadi tak ada letih panak ngawak yo. Ambil tak air tahning, lepas tu becek naik mari. Agak ambil atas ni. Warna air dia pun nampak jadi kalah juga ni be. Ni cayin dah. Okey. Jadi manis-manis. Subuk dia bau wangi-wangi dah. Be dah. Aduh. Latte sedap be. Kita turut dengan muga tanglen dia panggil dik dah. Kia buku dengan cheese, lepas tu ada iti ayah berdalai dah. Biasa harga 30 mil. Tapi syuang katuk kalau ni kalau kita bawa anak-anak kita mari ni, dia buat harga 10 mil kok dah. Apa? Sedap ke? Sedap ke? Nak? Kalau nak turut mari, jalan dia tak payah lebih dah. Kalau kita mari daripada Patani, lebih dah mari straight, akhir sampai di Lampu Merah, pergi straight, akhir turut Jingah, halakon Naratiwa. Lekok ngane, akhir naik Bukit Jelapeh dah. Kita lekok ngiri supaya mari jalan untuk nak menuju ke Kota Serapa Tubeh. Fati, kedai dia, duduk sebelah kiri. Dah. Kedai dia mula buka buku ni pagi. Kerana dia ada jual lah, makan ni pagi pun dah. Sampai buku ni petang. Buka setiap hari. Dah. Akhir gitu, channel video ni supaya kita tahu. Jadi boleh tahu. Assalamualaikum.